Cumanya lepas ni Sweet akan bekerjasama dengan suami saya tahun depan. Saya akan buat Akasya bersama dengan dia. Untuk Sweet personally, Sweet sangat-sangat suka bekerja dengan suami saya sebab saya dengan Adam, kita orang memang sentiasa ada pendapat yang berbeza dan kita orang suka nak explore karakter-karakter baru. Jadi every time berlakon dengan dia, of course, bukan sahaja karakter orang kata yang sama, yang bosan, tak ada. Dengan dia kita orang sentiasa akan mencari dan mencari dan mencari. So, itu untungnya bekerja dengan suami sendirilah. And paling seronok bila berlakon sebagai suami isteri tu, dia punya batas tu lebih mudah. Jadi sangat selesa. Lagi banyak idea kita boleh tolongkai untuk berlakon sama-sama. So for me tak ada yang susahnya bekerja dengan suami sendirilah. Kerisauan tu mungkin dari sudut terlalu over daripada menjaga batas tu. Jadi itu juga Sweet dengan Nada sentiasa titik beratkan lah. Kita orang akan sentiasa make sure penjagaan batas tu tidaklah terlalu orang kata over yang buatkan orang meluat. So of course, apapun berbalik kepada karakter masing-masing, tengok cerita tu macam mana, takkanlah berkawan tapi dah pegang lebih-lebih kan. So kita akan sentiasa fikir logik untuk setiap karakter yang kami bawa.